Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya mau bercerita sedikit tentang apa yang sudah selalu dibincangkan dalam media massa, iaitu lapangan terbang antarabangsa yang baru untuk negeri Sabah. Bila kita memindahkan lapangan terbang ini ke tempat yang lain, lapangan terbang Kota Kinabalu yang sedia ada ini, kalau dijual oleh kerajaan, dia akan mendapat harga yang agak tinggi, agak lumayan. Saya kira 1 bilion lebih senang-senang untuk dijualkan ke mana-mana developer yang ingin membangunkan tanah KKIA ini sebagai kawasan pusat bandar Kota Kinabalu yang baru. Jadi dengan wujudnya, kalau kita jual lapangan terbang KKIA yang baru ini, duit yang ada itu 1 billion, maybe roughly 1.5 billion maybe, kita boleh gunakan untuk membina lapangan terbang yang baru di tempat yang lain. Kalau kita tanya orang, ramai yang mengatakan keperluan untuk wujudkan lapangan terbang yang baru ini adalah satu yang penting dan cepat, perlu dibuat cepat. Kerana saiz dan kapasiti KKIA itu sudah sampai tahap tepu ataupun tahap maksimum. Ya, apatah lagi dalam pembinaan lapangan terbang yang baru memakan masa mungkin beberapa tahun. Bila sampai saja lapangan terbang yang baru itu dibuat, rasanya KKIA itu sudah tidak boleh menampung kehadiran dan kunjungan pelancong-pelancong dan pengunjung ke negeri Sabah melalui KKIA. KKIA yang ada sekarang ini lapangan terbang 900 ekar. Kita boleh double, hampir satu kali ganda, ya, keluasan Kota Kinabalu, pusat bandar Kota Kinabalu. Bayangkan Kota Kinabalu akan menjadi sebuah bandaraya yang besar dan mempunyai kawasan yang cantik kerana berdekatan dengan laut. Jadi dengan memindah lapangan terbang ini, kita secara automatik dapat double the size of Kota Kinabalu, menggandakan sekali keluasan bandaraya Kota Kinabalu. Itu satu. Yang keempat, ya, yang keempat ialah bila kita memindahkan lapangan terbang ini ke tempat yang lain, lapangan terbang Kota Kinabalu yang sedia ada ini, kalau dijual oleh kerajaan, dia akan mendapat harga yang agak tinggi, agak lumayan. Saya kira 1 bilion lebih senang-senang untuk dijualkan ke mana-mana developer yang ingin membangunkan tanah KKIA ini sebagai kawasan pusat bandar Kota Kinabalu yang baru. Jadi dengan wujudnya, kalau kita jual lapangan terbang KKIA yang baru ini, duit yang ada itu 1 billion, maybe roughly 1.5 billion maybe, kita boleh gunakan untuk membina lapangan terbang yang baru di tempat yang lain. Jadi kerajaan tidak perlu mengeluarkan duit yang banyak untuk membina lapangan terbang Sabah yang baru, ya, lapangan terbang Sabah yang baru, kerana duit penjualan tanah KKIA yang sedia ada ini boleh mencecah lebih daripada 2 bilion. Jadi duit itu boleh digunakan untuk membina lapangan terbang yang baru. Jadi kerajaan menjimatkan banyak kos. Yang kelima, dengan perpindahan lapangan terbang ini, soalannya ialah ke mana mau lokasi ini, lokasi yang baru untuk Kota Kinabalu ataupun lapangan terbang antarabangsa negeri Sabah yang baru ini. Ramai yang menyatakan di sebelah selatan. Saya pula mempunyai pandangan sepatutnya lapangan terbang ini dibuat di utara Kota Kinabalu, ya. Sama ada di Tuaran, sempadan Tuaran, di Kota Belud, di Kota Marudu. Kerana apa? Sebabnya senang. Pada saya, kawasan yang paling miskin yang telah diumumkan oleh kerajaan, iaitu paling miskin di Malaysia, iaitu di kawasan pantai barat utara negeri Sabah, ya, Bangi, Kudat, Pitas, Kota Marudu dan mungkin sebahagian daripada Kota Belud, selain daripada Tongot dan sebagainya. Jadi kalau kita bawa lapangan terbang ini ke kawasan utara, maka apa yang akan berlaku ialah banyak kilang-kilang akan wujud di sekeliling lapangan terbang ini. Banyak industri baru yang akan wujud di sekeliling lapangan terbang ini, menyebabkan kawasan yang miskin tadi, ya, akan dapat limpahan peluang pekerjaan yang banyak. Jadi kita akan dapat lapangan terbang yang baru, tapi pada masa yang sama kita dapat menyelesaikan masalah kemiskinan yang teruk, kemiskinan tegar yang berlaku di kawasan ini. Jadi it's a win-win situation.
Ya. Jadi oleh kerana wujudnya nanti Pen Borneo yang melalui Kota Kinabalu sampai ke utara, sampai ke Kota Belud, untuk sampai ke lapangan terbang yang baru ini tidak akan menjadi satu masalah besar kerana highway yang cukup besar iaitu Pen Borneo sedang dibuat sekarang ini. Jadi akses kepada airport yang baru ini tidaklah begitu jauh bagi mereka yang tinggal di Kota Kinabalu.